Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdina Zahra Alisha binti Ismail akan menceritakan tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak cinta. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masihi di kota Mekah. Nama ibu baginda ialah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Nama bapa baginda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama pengasuh pertama baginda ialah Barakah al-Habasyiyah iaitu Ummu Aiman. Ibu susuan pertama ialah Tuwaibah iaitu hamba perempuan Abu Lahab. Pengasuh kedua baginda ialah Halimah binti Abu Zuaid As-Sa'diyah iaitu Halimatun Sa'diyah. Seterusnya, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad SAW disertai dengan peristiwa luar biasa. Pada saat itu, Abraha dan pasukannya, tentera bergajah, mahu menyerang Kaabah. Namun, usaha mereka digagalkan oleh Allah SWT dengan hujan batu dari neraka yang dibawa oleh burung-burung ababil. Sebab peristiwa itulah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai Tahun Gajah. Sewaktu kecil, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah, meninggal sebelum kelahirannya. Setelah lahir, Nabi Muhammad SAW kecil diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah seperti yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Halimah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad SAW untuk sementara waktu. Sejarah Nabi pada usia 5 tahun. Masa kecil, Nabi Muhammad SAW dihabiskan di perkampungan Bani Sa'ad yang dikenal sebagai daerah yang kering dan gersam. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah, keadaan perkampungan tersebut berubah menjadi subur. Kambing-kambing menghasilkan banyak susu sehingga penduduk lain di perkampungan pun berkata, "Gembalakanlah kambing-kambing kalian di ladang milik Halimah As-Sa'diyah." Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di dalam hatinya. Peristiwa ini terjadi sekitar 3 kali dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan menjadi peristiwa pertama sebelum peristiwa Isra' Mi'raj dan sebelum menerima perintah solat 5 waktu. Usia 6 tahun. Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa, iaitu sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Baginda kemudiannya dipelihara oleh datuknya, Abdul Muttalib, yang sangat menyayanginya. Pengasuhan ini berlangsung selama 2 tahun sebelum datuknya juga wafat. Ketika usia 8 tahun, Datuk Rasulullah wafat. Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman iaitu hamba perempuan bapa Rasulullah SAW dan dibiayai oleh datuknya Abdul Muttalib. Pendidikan ilahi, peristiwa yatim piatu ini bertujuan untuk mendidik Nabi Muhammad SAW agar tidak bersandar pada makhluk tetapi hanya kepada Allah SWT, membentuk jiwa yang tabah dan kuat untuk memikul tanggungjawab kenabian kelak. Ketika berusia 9 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama bapa saudaranya Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan. Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahirah telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang Nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Ketika berusia 25 tahun, Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa Amr bin Asad iaitu bapa saudara Khadijah untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham. Ketika baginda berusia 35 tahun, banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Kaabah.
pembinaan semula Kaabah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Mekah. Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan batu tersebut. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira sebagai pelantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun sebelum akhirnya menyebarkan ajaran Islam secara terbuka kepada penduduk Mekah. Ajaran utama yang disampaikan adalah tentang keesaan Tuhan iaitu Allah dan perintah untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya iaitu Islam. Dakwah ini mendapat tentangan khusus dari kaum kafir Quraisy di Mekah, termasuk dari tokoh seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Ketika berusia 53 tahun, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan peristiwa penting dalam menyebarkan agama Islam. Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 24 September 622 Masihi. Perpindahan ini menandai awal era baru dalam dakwah kerana baginda dan para pengikutnya meninggalkan Mekah di mana umat Islam mengalami penindasan. Seterusnya, pada usia 60 tahun, berlakunya penaklukan kota Mekah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Setelah kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW bersama 10,000 pasukan bergerak menuju Mekah. Mekah ditakluk tanpa pertumpahan darah dan Rasulullah memusnahkan berhala-berhala yang mengelilingi Kaabah. Pertempuran Hunain terjadi segera setelah penaklukan Mekah. Pasukan Islam diserang oleh kabilah Hawazin dan Thaqif di lembah Hunain. Umat Islam sempat terdesak, tetapi berkat pertolongan Allah mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Pengepungan Taif. Setelah pertempuran Hunain, Rasulullah mengepung kota Taif, tempat kabilah Thaqif berlindung. Namun pengepungan ini tidak berjaya dan Rasulullah memutuskan untuk mengakhirinya. Seterusnya, di penghujung usia Nabi, ketika Nabi berusia 62 tahun, peristiwa Haji Rasulullah SAW yang terakhir dikenali sebagai Haji Wada, iaitu Haji Perpisahan. Walaupun riwayat popular menyatakan Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun, kurang lebih 3 bulan selepas Haji Wada. Haji Wada dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijrah 632 Masihi, ketika usia baginda kira-kira 62 tahun atau menjelang 63 tahun. Rasulullah SAW menunaikan haji pada tahun ke-10 Hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Ini adalah haji pertama dan terakhir baginda. Baginda berangkat dari Madinah pada 25 Zulkaidah 10 Hijrah bersamaan 22 Februari 632 Masihi dengan menaiki unta bersama Al-Qaswa. Rombongan ini disertai oleh puluhan ribu hingga lebih 100,000 umat Islam dari seluruh pelosok Jazirah bagi Arab yang ingin menunaikan ibadah haji bersama baginda dan mempelajari manasik haji. Puncak peristiwa ini adalah khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Padang Arafah pada hari Jumaat 9 Zulhijjah. Khutbah ini dianggap sebagai wasiat terakhir baginda yang syarat dengan pesanan penting mengenai larangan menumpahkan darah dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Kewajipan meninggalkan amalan jahiliah termasuk riba. Kewajipan memuliakan dan menjaga hak-hak wanita iaitu isteri. Kewajipan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mengingatkan umat tentang kedatangan hari kiamat dan kewajipan berdakwah, mengisytiharkan bahawa baginda adalah Nabi terakhir.
Wahyu terakhir semasa di Arafah. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebahagian ayat terakhir Al-Quran menurut pandangan umum ulama, iaitu pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Dan ketika baginda berusia 63 tahun, setelah kembali dari Haji Wada, iaitu Haji Perpisahan, pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Rasulullah SAW mula mengadu sakit kepala dan demam panas. Rasulullah SAW memilih untuk dirawat di rumah isteri kesayangan baginda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu. Beberapa hari menjelang wafat, baginda memerdekakan semua hamba yang dimiliki, menyedekahkan wang yang ada dan menyerahkan senjata kepada umat Islam, memastikan baginda meninggalkan dunia dalam keadaan sangat sederhana. Semasa berada dalam pangkuan Aisyah, baginda meletakkan tangan ke dalam bekas air dan mengusap wajahnya sambil berucap, "Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakaratul maut, itu kesakitan." Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah bersamaan 8 Jun 632 Masihi pada usia kira-kira 63 tahun. Kewafatan Rasulullah SAW mengejutkan dan mendukakan para sahabat. Rasulullah SAW dimakamkan di tempat baginda wafat, iaitu di dalam bilik Sayyidatina Aisyah yang kini berada di dalam kawasan Masjid Nabawi di bawah Kubah Hijau. Begitulah sedikit sebanyak kisah Rasulullah SAW yang dapat saya kongsikan. Sekian, terima kasih.